jauh di dalam keindahan hutan hujan Sarawak, wujud satu tradisi kulinari yang lahir daripada alam semula jadi, menggunakan buluh sebagai periuk dan bara api sebagai dapur. Hidangan ini adalah warisan turun-temurun masyarakat Dayak. Dan inilah kisah ayam panso, atau lebih dikenali sebagai manok panso. Keunikan utama ayam panso ialah tiada setitik air pun dimasukkan. Ayam yang telah diperap disumbat ke dalam buluh dan bahagian mulutnya akan disumbat rapat menggunakan pucuk ubi muda. Pucuk ubi ini berfungsi serampang dua mata untuk menahan uap panas daripada keluar dan menyerap bumbu ayam untuk dimakan kemudian. Buluh ini kemudiannya dibakar secara perlahan di atas bara api. Di sinilah majlis berlaku. Haba api akan mengeluarkan cecair semula jadi daripada ayam dan dinding buluh, mewujudkan satu sup atau kuah yang sangat manis dan tulen. Apabila aromanya mula menusuk hidung dan berbuih di hujung buluh, itu tandanya hidangan rimba ini sudah sedia untuk dinikmati. Bagi masyarakat Sarawak, ayam pansuh bukan sekadar hidangan di hari gawai atau kerajaan. Ia adalah simbol keharmonian antara manusia dan alam semula jadi. Ringkas, bersih dan penuh dengan rasa kasih sayang warisan